Oke guys, kembali Udin. Wih, lawa tu baju. Semat. Dua samping dah lawan ni Fion. Uish. Lawan baju ni. Tengok baju cekak musang Cekak musang tu maksudnya musang yang cekak je. Betul. Cekak yang musang buat baju ni. Sebab itulah dinamakan cekak musang. Tak apa lah, buat cerita saja. Fion, lawan baju ni kan? Lawan. Wait, lawan. Aduh. Okey, tak apa lah. Kita buka baju. Aduh, Fion. Buka baju Fion. Aduh, tak serong lah. Benda baju tu. Ush. Okey, kita buka lampu. Puasa ni nak buat apa pun tak tahulah. Yang aku nak tu tu. Apa tu, nak beli kuih. Kau nak kuih apa? Kau nak kuih apa? Ke kau nak buat kuih juga? Tak ada. Tak apalah. Dah tu nak beli. Aku beli untuk kuih aku je. Aku beli kuih aku je lah. Beli kuih aku je. Okey, aku beli kuih kau je. On. Hei. Aduh, tak nak kuih budak ni. Okey, tak apalah, kita pergi je lah. Naik basikal. Salah basikal. Alamak. Kita pakai basikal pink. Color biru lah. Alamak, pergi mana pula Udin ni? Salah lalu ni. Aduh, siapa ni bulan puasa ni? Aduh. Dia tukar karakter lah. Okey. Beli kuih apa Udin ni suka. Tak nenas ni. Beli tak nenas kot. Sedap. Gelap juga star ni. Ni kopi. Ni apa ni? Mana kedai Udin pun dah lupa dah kedai mana. Apa ni? Ui, bulan puasa. Ada pula penjenayah. Aduh. Ini kedainya guys. Okey. Kuih sedap ni. Macam-macam kuih ada guys. Nak beli apa Aduh. Tu guys. Okey, kita ambil plastik. Kita ambil kuih ni. Kuih ni. Ambil. Okey, siap. Air kita boleh buat buka ni air ni. Kita ambil buka. Kita ambil air kok ni. Air kok. Boleh ke? Sampai terminal Udin. Aduh. Botak. Okey, tak apa lah. Udin ni hampir terminum air. Aduh. La. Pakcik. Ni kenapa ni? Aduh. Masa tolong tolak. Aduh. Cepat jalan. Nak melintas cepat jalan. Tolong. Kata nak lintas. Lah. Kita boleh sini. Cepat. Lintas. Lintas.
Oh, lajunya. Allah, tertolak pula. Takkan pakcik tak ada tu. Takkan pakcik tak ada ni. Apa ni? Takkan pakcik tak ada tu. Penjaga ke siapa ke, cucu ke, anak ke, tak ada. Ada siapa? Anak ke cucu? Oh, anak. Oh. Aduh. Dah lah. Kau tolong ni bawa. Saya nak pergi telefon si budak. Apa nombor telefon dia? Oh, telefon dia. Oi. Kau ni kan? Man tak ada tu bersyukur bapak kau ada Jangan nak kecoh Ni kenapa kau tak jaga bapak kau ni? Kau datang hospital sekarang. Nak jumpa ni. Aku nak hantar bapak kau ni. Sakit je ni. Sakit ni. Waduh Allahu Akbar. Sok. Orang dah buka dah ni. Aduh Oi, kau yang ada ayah tu yang tak jaga tu. Kau tengok yang kau sakit apa? Kan ni, aduh Kenapa ni? Syukurlah ada bapak. Anak raya ni. Raya. Lagi seminggu lagi raya. Tahu kau ni? Mak tahu. Last puasa tiba-tiba tu. Mak tahu last puasa tiba-tiba bapak kau meninggal ke? Tak tahu. Ini aku tak tahu. Okey lah. Kau jaga bapak kau tu. Aku nak berbuka. Tak boleh. Aduh, penatnya ini. Apa tu Fion tu, boleh tak? Buka ni. Dia tahu tak dia makanan sendiri. Mana dia? Lambat ada masalah Yang pertama, ada masalah penjenayah pula. Penjenayah tu saya tengok je. Lepas tu penjenayah kedua pula. Yang kedua, ada pula pakcik tu. Dia nak melintas jalan. Yang ketiga, ada masalah. Bapak itu pakcik tu lah. Dia berak mengata, kencing mengata. Udin tak boleh macam ni guys. Aduh tak boleh ni. Dah apa tu, aduh tak solat tarawih kita ni kan. Kau solat tarawih? Aduh solat fardu je yang boleh. Dah pukul 10. Kau duduk rumah buat apa? Aduh Lepas tu tadi ada kawan aku. Dia hantar pakcik tu ke hospital. Aduh Okay, jom lah. Ifan tu, namanya Ifan tu. Okay, kita tidur lah. Dia nak minum air ni pun tak boleh. Aduh. Okey lah. Sampai di sini saja untuk episod kali ini. Kalau tak best tak apa lah. Okey. Saya beli tak nenas tadi. Aduh ada banyak tu karakter Fion di sini guys. Ada jadi pakcik, jadi anak pakcik. Semat Aduh tak apa. Lepas tu ada Ifan pula kat situ guys. Tiba-tiba je kacau. Tak apalah guys. Saya faham dia budak guys. Saya faham dia budak. Okay, saya rasa tamatlah untuk episod kali ni. Yang mana belum subscribe lah guys. Dan bye bye. Sebelum tu ada saya nak cakap. Saya punya kuih memang minat tak nenas. Kalau korang minat apa? Saya nak tanya. Cuba korang komen di bawah. Atau ada yang tak minat ke kuih.
Fion ni kuih tak nak. Lepas tu nak ajak gaduh pula dengan siapa tau. Okay. Dan bye bye.